Dajjal ni ada 30 semua. 29 tu ialah Dajjal dari rupa manusia, yang manusia datang dengan keistimewaan yang pelik-pelik, boleh terbang, boleh raih, boleh keluarkan duit melalui tapak tangan dan sebagainya, macam-macam lah kelebihan dia. So Dajjal tu di sepanjang zaman ni ada macam-macam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, selamat datang ke podcast Kompas 114 disediakan oleh Yayasan Tadabbur dan ditajuk oleh Tayyib P, dan alhamdulillah ini adalah siri yang ketiga selepas siri yang pertama. Kita bersama dengan Profesor Dr. Farid Ravi berbicara tentang dari mu'alaf kepada Naib Chancellor. Kemudian kita telah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Zahruddin Abdul Rahman dalam episod yang kedua tentang Ramadan sebagai madrasah pengurusan harta. Dan istimewa pada hari ini, kita masih lagi dalam mood Ramadan Al-Mubarak. Dan sebenarnya mood kita pada hari ini adalah juga Ramadan yang agak tercemar kerana perbuatan musuh-musuh Islam yang menyerang negara Iran pada bulan yang mulia ini, sehingga menjejaskan kaum muslimin yang nak beribadah, yang nak fokus kepada puasa Ramadan, khususnya di Arab Saudi, di Oman, di UAE, di Qatar dan di negara-negara umat Islam yang turut terkena tempias daripada serangan kejam yang masih lagi berlaku. Dan hari ini ketika podcast ini dilakukan, ia sudah hampir hari yang ke-9 ataupun sudah lebih daripada seminggu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada umat ini untuk bersatu dan memberikan kehancuran kepada musuh yang terus menerus mahu menjajah tanah kaum muslimin. Jadi pada hari ini topik kita sangat penting untuk diberikan perhatian. Saya percaya ramai yang menonton pada hari ini adalah mereka yang barangkali sudah lama berminat dengan topik mungkin disebut eskatologi, mungkin juga disebut hadis fitan, ataupun apa yang penting kita nak bincang dan sembang pada hari ini adalah berbicara tentang bagaimana berinteraksi dengan hadis fitan. Jadi alhamdulillah bersama dengan kita pada hari ini seorang insan yang benar-benar saya sendiri menikmati beliau sebagai guru saya dalam bidang tafsir dan ulum Al-Quran. Beliau adalah supervisor saya semasa menyempurnakan pengajian sarjana dahulu. Dan tidak bukan, beliau daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Cuba teka, siapakah beliau? Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Wan sangat mudah untuk reply jemputan daripada kami. Saya kagumlah dengan guru-guru yang telah saya jemput sebelum ini. Mereka sangat mudah untuk memberikan komitmen kepada topik-topik yang membimbing masyarakat tentang kaedah berinteraksi dengan Al-Quran ketika menghadapi beberapa isu semasa lah. Jadi saya tak nak kita bazirkan masa. Ustaz Wan ada di pejabat kami pada hari ini, satu kehadiran yang sangat berharga. Ustaz Wan yang saya hormati, sebenarnya sejak bila Ustaz mula terbabit dalam penyampaian hadis-hadis fitan? Ustaz Wan yang saya kenal adalah Ustaz Wan yang banyak membimbing saya dan ramai lagi dalam bidang munasabat, dalam bidang lataif. Juga seorang yang saya kenali juga dalam karya tentang pemakanan sunnah, kajian tentang sains. Tetapi bagaimana dengan hadis fitan Ustaz? Sejak bila berkecimpung dan apa yang menyebabkan Ustaz terbabit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala habibina Mustafa wa ba'd. Terima kasih Ustaz Syari di atas jemputan ini. Sebenarnya sejak kecil. Masya Allah. Secara seriusnya Ana mula membaca tentang hadis fitan ini pada tahun 1994 atau 95. 94. Bermula secara serius lah 1995, disebabkan oleh kami dalam bidang kami di Yarmouk University Jordan.
Kami ada kursus hadis 3 yang merujuk kepada hadis fitan. Masya Allah. Itu permulaannya. Itu di Amman ke Ustaz? Di Irbid, Di Erbil. Yarmouk University Ada kedua. pengajian formal rupa-rupanya. Ya, hadis 3 tu, masa tu hadis 3 tu silibus dia ialah hadis fitan. Yang mengajar siapa Ustaz? Yang mengajarnya ialah Dr. Walid Al-Ani rahimahullah, dah meninggal masa ana masih lagi duduk kat sana lah. Dan di antara kibar lah ulama, dan di antara ulama hadis yang ditunjuk sebagai pakar dalam bidang hadis fitan. Masya Allah. Dan beliau membuat catatan dan menulis buku, tapi tak sempat siap. Dia meninggal dulu. Buku mengenai Hadis fitan. Tapi disambung oleh pelajarnya. Apa nama buku tu? Tapi memang buku tu memang adalah dalam pasaran di Jordan. sampai sekarang masih ada. Ya, Nubuat Ar-Rasul, kalau tak silap tajuk dia. Sekali lagi Ustaz. Nubuat Ar-Rasul. Lubub. Nubuat. Nubuat. Nubuat Ar-Rasul. Nubuat. Kitab yang sangat menarik lah. Kitab. Mengapa? Kerana hadis fitan ni dia perlu kepada orang yang memang mendalami dalam hadis. Dan memang Syekh Walid Al-Ani ni memang ditunjuk bukan setakat oleh ulama-ulama hadis, bahkan ulama-ulama dalam bidang yang lain sebagai orang yang memang sangat menekuni bidang hadis fitan. Kerana jumlahnya sangat banyak. Itu yang menjadikan kami masa tu, jadi kami pun follow dan kami belajar kuliah. Kami belajar kuliah di Rumah Pelajar Malaysia. So Syekh datang ke Rumah Pelajar Malaysia, baca kitab Jami' Tirmizi, dan di sela-sela di tengah-tengah tu Syekh bentangkan pada kami hadis fitan. Pengajian formal pun berlaku Ustaz. Ada subjek hadis 3. Dan Syekh pun datang ke Rumah Pelajar Malaysia. So kami tak laki lah. Subhanallah. Kena mengaji betul-betul hadis fitan ni. Masya Allah. Tak boleh sebarangan cedok-cedok je. Al-Fadhil Ustaz, ramai yang mungkin beginner lah dalam hadis fitan ni. Kenapa nama fitan Ustaz? Fitnah. Bukankah fitnah tu tuduhan palsu ke? Okay. Kenapa dikaitkan dengan akhir zaman? Wallahu alam, sebenarnya mungkin antara ideanya ialah daripada kitab Ibnu Katsir, Al-Bidayah Wan Nihayah fil Fitan wal Malahim. Oh, ada fil fitan wal malahim. So tajuk yang ada Al-Bidayah wan Nihayah tu tajuk yang telah direngkaskan. Asal dia wan Nihayah fil Fitan wal Malahim. Fil fitan wal malahim. Asal dia tajuk tu Al-Bidayah wan Nihayah. Mungkin itu punca dia. Cuma isunya ialah yang kita faham tentang fitan itu tidak sebagaimana yang ada pada nas. Nasnya bukan bermaksud fitan yang kita faham. Itu beza dia. Nas Quran ke Ustaz? Nas Quran, nas hadis menggambarkan fitan tidak sebagaimana yang kita faham. Yang kita faham fitan tu plural daripada fitnah. Fitnah. So kita faham fitnah tu dalam konteks kita. Tapi dalam hadis fitan ni, fitnah tu bukan macam kita faham tu. Dia ada maksud yang lain. Itu yang perlu kita faham. Dan bila kita bincang tentang fitan ni, dia sebenarnya paling tidak dia ada tiga aspek. Pertama, kita kena faham fitan itu sebagai satu ujian. Okay? Ujian, betul? Ujian, okey. Ujian ini berlaku dalam 3 bentuk. Maksudnya, nas-nas berkaitan dengan fitan ni, dia merangkumi 3 bentuk. Bentuk yang pertama ialah musibah, malapetaka, bencana yang menimpa manusia yang kita panggil sebagai bencana alam. Hujan lebat, tsunami, tanah runtuh, kemarau. Satu bentuk. Yang kedua, penguasaan musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Sama ada penguasaan secara fizikal atau macam psikologi war. Maksud apa sahaja bentuk penguasaan musuh Islam terhadap umat Islam dan negara umat Islam. Macam doa Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya. Dua.
Okey. Yang ketiga ialah kita panggil kemerosotan dalam hidup beragama umat Islam. Maksudnya umat Islam tinggal agama, normalisasi maksiat, normalisasi zina, masyarakat tak peduli pada agama, masyarakat meninggalkan tuntutan-tuntutan agama. Itu bentuk yang ketiga. Jadi fitan yang dimaksudkan dalam hadis fitan ini merangkumi 3 perkara tadi. Bukan maksudnya fitnah ni A fitnah B, B fitnah C, bukan. Bukan. So yang pertama tadi kalau ada bencana alam Bencana itu alam. fitnah. Memang ada hadis fitan berbicara tentang Ya. kematian yang berlaku dengan sangat banyak Ustaz. Al-Haram. Kemudian kedua Ustaz Wan sebut adalah mengenai kaum kafir menguasai. Dan yang ketiga adalah kemerosotan iman ataupun pagi beriman petang kafir. Ya. Okey, faham. Subhanallah. Itu semua menyebabkan ilmu ini disebut ilmu hadis fitan. Ya. Subhanallah. Okey Ustaz, apabila kita nak memahami satu hadis fitan, contoh dia. Nabi SAW menyebut tentang umranu Baitul Maqdis. Okay. Baitul Maqdis ini akan makmur. Okay, kalau baca terjemahan tu, adakah bermaksud ini zaman khilafah ni? Mana Baitul Maqdis akan makmur? Atau adakah dia merujuk kepada negara haram Israel makin lama makin berkembang? Jadi, kita tak naklah ada kesilapan, kesalahan dalam memahami contoh-contoh hadis macam ni. Ataupun contoh lain dalam hadis yang sama, Nabi sebut umran Baitul Maqdis kharabu Yathrib, akan berlakunya pengosongan Yathrib. Yathrib bukan Madinah kan? Jadi kenapa Nabi sebut Yathrib? Jadi kita pun trigger lah beberapa soalan. Okay. Dan disusuli dengan Fathu Qastantiniyah. Saya dulu ada banyak tulis jugalah Ustaz tentang Muhammad Al-Fatih. Ya. Konstantinopel yang bukan dah berlaku ke 1453. Jadi ada banyak konflik yang mungkin orang awam dia kena tahu lagu mana nak apa kaedah asas Ustaz untuk memahami hadis-hadis seperti ni Ustaz. Okey. Ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Yang pertama, hadis fitan ni banyak. Hadis fitan banyak. Dia bukan satu, bukan dua. Bahkan kalau kita tengok dalam mausu'ah hadis al-fitan yang ditulis oleh Dr. Hamam Abdul Rahim Sa'id tu, Mausu'ah hadis tebal al-fitan. mana Ustaz? Ada dua jilid, ada 2060 hadis. 2060 hadis. Ya Okay. Allah. Itu baru satu yang ditulis oleh Dr. Hamam. Yang ditulis oleh ulama-ulama lain banyak lagi. Okay. Kashful Minan, ada macam-macam kitab yang ada tentang hadis fitan. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis fitan ni ialah hadis yang bercerita. Dia bukan hadis yang mengangkat hukum. Dia cerita. Hadis yang bercerita tetapi bercerita. tidak memberikan kesan hukum. Dia bukan cerita tentang hukum. Dia cerita tentang peristiwa satu. Okay? So kita perlu tahu benda tu. Supaya nanti bila kita buat kesimpulan nanti, taklah kita kata, ini perlu ambil satu-satu hukum daripada peristiwa ni. Tidak. Yang ketiga, hadis fitan ni, kita nak memahami hadis fitan ni, kita kena melihat secara holistik. Perbincangan tentang fitan ini, al-fitan, dia bukan duduk dalam fitan sahaja dalam kitab-kitab ulama. Dia duduk juga dalam kitab al-imarah, dalam kitab al-raqaiq, dalam kitab al-adab, dalam kitab al-libas, dalam kitab as-salah, dalam kitab az-zakah. Dia banyak. Walaupun kita tengok catatan ulama, contohnya Imam Bukhari, dia ada kitab ujung belakang dia, kitab Al-Fitan contohnya. Tapi sebelum-sebelum tu, kitab Al-Imarah, macam-macam lagi kitab yang ada hadis tersebut. Sebelum ia dimaudu'ikan, sebelum ia dipisahkan sebagai satu topik. Bukan. Dia memang, contohnya dalam Bukhari, dia ada dah topik dia. Dalam Muslim ada dah topik dia, kitab Al-Fitan. Tapi dalam masa yang sama, hadis fitan itu sendiri ada dalam kitab-kitab yang lain. Dalam kitab Al-Imarah,
dalam kitab, macam-macam lagi dari kitab ulama. Jadi dia bukan bila kita baca hadis fitan ni dia tenggelam dengan fitan tu sahaja. Okey, Tidak. faham. Ini penting. Mengapa? Kerana bila kita baca fitan, fitan ni kita nampak sebagai satu musibah, malapetaka, bencana, ujian. Kita nampak macam tu. Islam ni mari sebagai rahmat. Islam itu mari sebagai rahmat. Islam itu sendiri adalah rahmat. Nabi itu sendiri adalah rahmat kepada umat. Kenapa ujung kita berakhir dengan bencana? Itu penting. Sebab apa anda kata begitu? Sebab begini. Bila kita baca hadis fitan, jangan tenggelam dengan fitan sahaja, kerana di sebalik fitan itu ada perkara-perkara yang lain. Ada al-mubasyirat. Al-mubasyirat. Juga berada, sebahagiannya berada dalam hadis fitan dan sebahagian berada dalam hadis-hadis yang lain. Kita baca hadis fitan, kita nampak hadis fitan sebagai fitan sahaja, ujian sahaja. Padahal dalam hadis fitan itu ada al-mubasyirat. Sebab tu kita kena tengok hadis secara holistik dan kita kena seimbang. Jangan nampak ujian, musibah, malapetaka sahaja. Yang hanya memberikan ketakutan. Ya. Sedangkan Nabi mari untuk beri rahmatan. Ya, betul. Itu penting. Jadi, bila kita baca hadis fitan saja, kita tak baca mubasyirat, so kita tak nampak. Tak nampak di mana rahmat Islam ni. Kita nampak ujian, akhir zaman ni, ujian ni, macam-macam. Sebab tu, para ulama kita bila bincang tentang hadis al-fitan wal malahim, pertama dia ada al-fitan. Yang kedua dia ada al-mubasyirat. Di tengah-tengah tu ada al-malahim. Di tengah-tengah antara al-fitan dengan al-mubasyirat ada al-malahim. Al-malahim. Al-malahim ni, satu part al-malahim duduk dalam al-mubasyirat, satu part lagi duduk dalam al-fitan. Al-malahim tu kalau kita sebut bahasa mudah kan, macam satu peperangan yang besar, Perang besar. pertempuran yang besar. Sekarang ni masyarakat kata macam perang dunia ketiga lah contohnya. Jadi satu part dia berada dalam al-mubasyirat, satu part dia berada di dalam al-fitan. Dan kerangka al-fitan tu pula dia ada benda lain lagi. Dia ada asyrat as-sa'ah. Asyrat as-sa'ah ni ada yang melibatkan fitan dan al-mubasyirat dan ada yang tidak melibatkan fitan. Dan asyrat as-sa'ah tu pula dia pecah kepada dua. Dia ada kubra, ada surah. Okay. Surah ni ada kaitan ataupun tidak dengan fitan, dia tetap berjalan. Ada kaitan ataupun tidak dengan malahim ataupun dengan mubasyirat, dia tetap berjalan. Tapi kubra sampai masa dia akan keluar satu. Dan kubra tu pula dia pecah kepada dua. Satu, tanda kiamat besar yang menggambarkan alam ini dah pun hampir kiamat. Satu lagi adalah tanda bermulanya kiamat. Tanda besar bermulanya kiamat. Dua benda yang berbeza. Jadi kalau kita baca hadis fitan ni, kerangka tu kita kena nampak, baru kita tak berkecamuk. Kalau tidak nanti kita nampak ujian, apa-apa berlaku ujian, musibah, malapetaka, umat Islam semakin meninggalkan agama. Sebab tu hadis fitan ni mesti dilihat secara holistik. Bukan kata zaman dulu baik, zaman kita tak baik. Zaman kita pun ada kebaikan dia. Zaman Imam Mahdi akhir zaman tu, itu zaman kebaikan. Nampak tak? Mana kalau betul-betul seseorang itu holistik dalam interaksi, dia tak akan berkesudahan dengan hanya semata-mata takut, paranoid, dan seolah-olah kita berada di zaman yang sangat rosak, dan orang-orang sebelum kita ni zaman yang baik-baik. Tak tepat buat judgement macam tu. Ya, betul. Subhanallah, benda simple Ustaz Wan sebut, tapi sebenarnya penting untuk kita beri perhatian supaya kita tidak berada dalam suasana yang takut, sedangkan sebaliknya ada mubasyirat di situ. Jadi sebenarnya bila contohlah Nabi SAW menyebut tentang tanda-tanda kecil, ataupun Nabi bahkan menyebut tanda-tanda besar, ada 10. Apa sebenarnya maqasid ataupun agaknya lah, apa matlamat ataupun hikmah Nabi kita SAW menyebut tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ni? Adakah untuk menguji iman kita, ya ke akan berlaku benda ni? Nampak macam mustahil saja akan berlaku,
Atau memang maqasidnya adalah uh, kita semua kena bagi tahu, kena royak supaya semuanya bergegas untuk buat tindakan, ataupun sebenarnya maqasid hadis fitan yang 2000 lebih tu Ustaz? Okey. Antara perkara penting yang perlu kita faham ni, maqasid ni dia datang kemudian. Maqasid datang kemudian. Maqasid datang kemudian. Sama ada kita jumpa atau tidak maqasid pada nas itu tetap berjalan. Itu penting. Supaya Peristiwa dalam nas itu akan tetap berjalan. sama ada kita dapat menggali ataupun tidak rahsia di sebaliknya, apa yang disebut akan berlaku, dia tetap akan berlaku. Contohnya, bila Nabi SAW sebut sampai satu masa akan berlakunya matahari keluar dari arah barat. Okay, sampai masanya akan berlaku. Sama ada kita memahami kemahnya ataupun tidak. Itu penting. Yang kedua ialah ulama-ulama kita sebut penceritaan tentang hadis fitan ni, dia menggambarkan tentang caknanya Rasulullah kepada umat dia. Caknanya Rasulullah kepada umatnya. Ya. Cakna itu terhasil daripada sayang, terhasil daripada kasih Rasulullah pada umat dia. Ialah apa-apa pun kamu kena prepare juga, buat siap sedia. Enjoy pun ada benda ujian tu akan datang. Soalannya begitu. Ini menggambarkan tentang aspek rahmat baginda SAW. Dan sebenarnya penceritaan itu bukan untuk menjadikan kita lemah, tapi dia menjadi satu sumber motivasi. Semua motivasi pada kita. Kalau kita dah nampak dah soalan bocor, kalau kamu tak mampu jawab, kamu akan gagal, maka kita akan berusaha untuk jadi sukses. Jadi kalau Nabi SAW cerita tentang kehancuran, tentang peperangan disebabkan oleh manusia berebut kuasa dan sebagainya, maka kita kena cari jalan supaya kita sentiasa bersatu padu. Umat Islam hidup dengan kesatuan. Kalau berlaku kemerosotan dalam hidup beragama, maka kita kena cari jalan supaya kita meningkatkan ilmu pengetahuan dan beramal dengan cara yang betul. Itu sepatutnya yang berlaku. Tetapi masyarakat sekarang melihat konotasi yang negatif sahaja, tak nampak dah positif. Ya, setuju. Nah, sepatutnya hadis fitan ini menjadi sumber motivasi. Dan sesuatu hadis fitan itu tidak boleh dibaca satu. Dia mesti dibaca secara berteman. Dia tak boleh baca, maksudnya kita baca satu hadis. Contohnya tadi Kharab Yathrib. Kehancuran kota Madinah. Bila kita cerita tentang kehancuran kota Madinah, kita kata Madinah ni akan hancur akhir zaman. Madinah tu Rasul SAW. Kalau tempat yang begitu hebat pun boleh hancur, tempat lain sama telah. Tapi kalau kita baca kumpulan-kumpulan hadis fitan, kita akan nampak bagaimana kehancuran Madinah itu berlaku. Sebab tu, mahu tak mahu kita ni, bila kita baca hadis ni, kita tidak boleh bergantung dengan kemampuan kita dalam bahasa Arab saja untuk memahaminya. Mesti merujuk kepada tafsiran para salafus salih. Macam kita tengok Quran, selain daripada kita tengok Quran dan hadis untuk memahami Quran, kita tengok juga asal sahabat dan kuat tabi'in. Begitulah juga dengan hadis fitan ni. Kita kena tengok tafsiran para salafus salih, khususnya di kalangan sahabat dan tabi'in. Kerana ada sebahagian tafsiran mereka kepada hadis-hadis ini. Kharab Madinah, ia merujuk kepada peristiwa kehancuran kota Madinah di zaman Al-Imam Al-Mahdi, bukan zaman kita. Tetapi teks itu datang secara umum. Ia menggambarkan bahawa Madinah boleh dihancurkan oleh tangan-tangan manusia, tetapi tidak boleh dihancurkan oleh Dajjal. Kerana ada nas yang menegaskan bahawa Dajjal tak dapat masuk ke kota Madinah. Tapi Madinah dan Makkah boleh dihancurkan oleh tangan manusia, tapi oleh Dajjal tak akan berlaku. Sebab tu kena tengok teks tu secara keseluruhan. Jangan tengok satu. Jadi kalau kita tafsir satu, dia jadi macam tadi. Kota Madinah akan hancur. Kota Constantinople akan dibuka. Ada lagi buku kota Constantinople akan dibuka. Ya, kerana hadis itu merujuk kepada pembukaan kota Constantinople kali yang kedua. Bukan kali yang pertama yang telah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih.
Hadis yang menceritakan tentang pembukaan kota Konstantinopel kali yang pertama ialah hadis la tuftahunna Qustantaniyah fala ni'mal amiru amiruha fala Amiruha. ni'mal jaysh zalikal jaysh. Itu hadis yang merujuk kepada pembukaan kali pertama. Tapi hadis tadi ialah merujuk kepada pembukaan kota Konstantinopel kali yang kedua. Pembukaan tanpa peperangan Ustaz lah. Begitulah tafsiran para ulamanya, walaupun adalah sedikit perbezaan pandangan. Gitu. Jadi setiap nas tu dia ada tempat dia. Dia tak boleh kita nak faham ikut cara kita. Supaya memasak lah, dia tidak boleh satu bahan, dia kena lihat adanya bahan-bahan lain untuk membuat satu hidangan ataupun satu kesimpulan yang tepat. Okay. Ataupun umpama kalau kita baca cerita Zulkarnain, kita hanya ambil satu ayat, iaitulah inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Habis kita Ya'juj Ma'juj sudah bermaharaja lela, padahal kita lupa untuk read more tu, untuk baca lebih lanjut. Sebenarnya Zulkarnain ada memberikan penyelesaian, ada tindakan kena buat, bahkan ada berita gembira pun apabila kaum di situ berjaya menyekat dan bukan sebaliknya menghadapi dengan ketakutan. Tapi kan Ustaz, bila Ustaz sebut ayat tu inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard, ada tanda yang menarik pada ayat tu dalam memahami peristiwa akhir zaman, khususnya keluarnya Ya'juj akhir zaman. Satu-satunya musuh yang melakukan kerosakan dan menghancurkan muka bumi ini yang tidak boleh dicabar oleh mana-mana sahaja kekuasaan Islam ialah Ya'juj Ma'juj. Sebab Ya'juj Ma'juj itu keluar zaman Nabi Isa AS. Betul. Nabi Isa dengan pasukan tentera yang hebat pun tak boleh nak lawan Ya'juj Ma'juj. Tapi Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Bagaimana kita faham? Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Perkataan mufsiduna fil ard itu dia datang dalam bentuk isim. Al-ismiyah li dilalati ala thubut wal istiqrar. Nampak tak? Sebab tu bila kita baca teks ni dia berjalan sekali. Teks Quran, teks hadis ni untuk memahami peristiwa akhir zaman. Pastinya apa-apa yang Nabi kita bagi tahu sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hikmah ataupun huraian kepada petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran. Masya-Allah. Okey Ustaz, kalau kita boleh masuk sedikitlah kepada isu yang memang sedang viral dan diperkatakan, iaitulah ramai mengaitkan serangan kaum kafir ni, Amerika, Israel ini ke atas negara Iran sebagai suatu yang ada kena mengena dengan hadis Nabi SAW yang menyebut tentang Dajjal akan muncul daripada timur bersama dengan dia ni 70,000 Yahudi Asbahan. Dan ada uniform Toyalisah ke apa Ustaz? Jadi adakah kita boleh untuk mengaitkan, sebab kalau tak kait sekejap lagi risau juga, takut kita tak dikatakan beriman. Dan kalau nak kaitnya pula, adakah semudah itu dikaitkan tanpa disiplin ke apa? Pandangan Ustaz Wan macam mana? Okey. Mungkin Ana ada jawapannya. Cuma Ana tidak nak menyentuh isu politik. Isu politik. Dan Ana tak nak menyentuh isu perbezaan mazhab antara Sunni dan Syiah. Itu perbincangan lain. Itu perbincangan lain. Adalah Divitan. Boleh kita nak bincang, tapi tak selesai perbincangan kita kalau bincang tengah. Faham? Begini. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut yatba'ud Dajjal 70,000 min Yahuda asbihan alaihi Toyalisah. Akan ikut Dajjal ini 70,000 Yahudi di Asfahan. Asfahan ini ialah antara bandar suci di Iran yang berada di utara. Asfahan atau Asfahan. Baik, alaihi Toyalisah, dan mereka memakai tolyasah. Tolyasah ialah pakaian rasmi kaum Yahudi. Kalau kita macam letak dia macam satu kita kata kain ridak. Kain ridak tu yang ada jalur. Asalnya kain tu warna putih dan ada jalur biru. Macam Yahudi Ortodok pakai tu.
So itu dipanggil tauliah asal dia. Jadi para ulama kata mungkin maksudnya ialah ada satu seragam khusus. Baik. Tetapi yang penting begini. Hadis itu bercerita tentang keluarnya Dajjal. Ya tabaun Dajjal sab'una alfan. Dajjal ini dalam hadis Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah bintu Uwais radhiyallahu anha, ataupun hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia adalah makhluk yang telah pun ada zaman Nabi. Satu, Dajjal ni ada zaman Nabi dah. Cuma diikat dalam sebuah gua di sebuah pulau yang kita tak tahu di mana, tapi Tamim Ad-Dari jumpa. pernah sampai. Dan ada satu benda yang menarik, bagaimana Dajjal yang berada di pulau itu, yang kita nampak struktur perjalanan Tamim Ad-Dari itu bukan di arah atas tapi di bawah, di kawasan Teluk lah kalau kita bahasa muda Teluk. Tiba-tiba Dajjal tu keluar di Asfahan, hujung Iran tu jauh tu. Jadi satu benda yang pelik, wallahu a'lam bagaimana boleh berlaku, kerana di tengah-tengah tu tak ada nas yang bercerita. Yang cerita tentang Dajjal itu ada, tapi cerita tentang keluar Dajjal ada. Cerita macam mana Dajjal daripada gua tersebut tiba-tiba keluar di Asfahan, situ tak ada nas. Okey. Cerita kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Dajjal yang diikuti itu ialah Dajjal yang telah keluar. Dajjal itu ialah Dajjal the last Dajjal yang ke-30. Dajjal ke-30. Ya, Dajjal ni ada 30 semua. 29 itu ialah Dajjal dari rupa manusia, yang manusia datang dengan keistimewaan yang pelik-pelik, boleh terbang, boleh raih, boleh keluarkan duit melalui tapak tangan dan sebagainya, macam-macam lah kelebihan dia. So Dajjal tu di sepanjang zaman ni ada macam-macam dah. Dan orang yang pertama yang disebut sebagai Dajjal ini dalam hadis-hadis Nabi ada dua orang. Yang pertama Ibnu Sayyad. Dalam hadis Ibnu Sayyad. Cuma akhir-akhir hidup dia tu ada nas yang menyatakan dia menjadi seorang Muslim yang baik, kerana didapati para sahabat pernah melihat dia tawaf di Baitullahil Haram. Kerana Dajjal dia tak boleh masuk Baitullah, tak boleh masuk dalam Mekah. Yang pertama. Dan yang kedua dia disebut dalam sebahagian riwayat ialah Musailamah Al-Kadzab. Ini memang disebut oleh Nabi SAW sebagai Dajjal Hadhil Ummah. Nabi cak sebagai Dajjal. Kemudian selepas daripada Musailamah ni, keluar lagi orang lain yang mendakwa sebagai Nabi, mendakwa sebagai Rasul. Hakikat sebenarnya dia adalah Dajjal di kalangan manusia, sampailah ke 29. Bila berakhir 29 kita tak tahu bila. Kemudian yang terakhir ini disebut sebagai Al-Masihud Dajjal. Ini ialah the last Dajjal yang paling besar. Dia hanya keluar selama 40 hari sahaja. Tak lama. Walaupun dia ada dah zaman Nabi dalam hadis Tamim Ad-Dari itu, tapi dia keluar hanya 40 hari sahaja. 3 hari pertama sahaja yang dikatakan sebagai satu hari seumpama setahun, satu hari seumpama sebulan, satu hari seumpama seminggu, hanya 3 hari sahaja. Kemudian hari keempat seterusnya balik seperti biasa selama 40 hari. So Dajjal itulah yang akan diikuti oleh 70 Yahudi dari Asfahan. Bila peristiwa ini akan berlaku, kalau kita kumpul semua hadis Nabi SAW, peristiwa ini akan berlaku selepas umat Islam melalui peringkat yang kelima. Dalam hadis Huzaifah Al-Yaman, kita panggil hadis Jama'atil Muslimin, kana nas yasaluna Rasulullah anil khair wa kuntu asalu anil syarri ma khafata yudrikani. Hadis panjang dalam Bukhari pun disebut ada 5 peringkat. So peringkat yang terakhir ialah peringkat di mana Islam itu naik ke puncak. Sebab masyarakat kita salah faham tentang banyak perkara tentang hadis fitan ni, sebenarnya banyak sangatlah salah fahamnya. Antaranya kita ni nak tunggu kedatangan Imam Mahdi. Hadis-hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi ini, hadis ini bercerita tentang pertemuan Al-Imamul Mahdi dengan khalifah. Artinya Islam dah pun kembali kepada sistem khalifah. Pertembungan 3 orang anak khalifah di zaman Imam Mahdi itu merujuk kepada sistem khilafah, bukan merujuk kepada anak raja. Bukan merujuk kepada 3 orang anak muluk, tapi 3 orang anak khalifah lain. Nampak? Jadi bila saja
Al-Imamul Mahdi keluar. Mengapa kita sebut Imam Mahdi? Kerana kita nak faham cerita pertemuan di Iran ni, cerita Yahudi ni, sebab dia ada kaitan dengan Dajjal. Dajjal ada kaitan dengan Imam Mahdi. Dia ada kaitan dengan Imam Mahdi. Dia ada kaitan dengan Nabi Isa AS sebab perjalanan Imam Mahdi dari Madinah Al-Munawwarah ke Makkah Al-Mukarramah di selatan, kemudian naik semula ke Madinah Al-Munawwarah, dari Madinah Al-Munawwarah naik ke utara menuju ke Damsyik, sehingga bertemu dengan Nabi Isa di Masjid Umawi ataupun Menara Al-Mara Al-Bayda tadi. Di situ kemudian lepas pada tu berlakulah beberapa proses sehingga lepas pada tu Nabi Isa AS bunuh Dajjal di Babulud. Babulud tu di mana? Di Damsyik. Babulud di Damsyik. Ya. Nah, bukan di Israel. Bukan. Dia kalau tidak silap lebih kurang dalam 14 atau 15 kilometer dari Baitul Maqdis. Kalau tak silap tepat tu tak. Anda kena jangan dalam negara mana Ustaz kalau hari ni? Tadi Ustaz sebut kalau tak silap dia masih lagi dalam sempadan Damsyik. Masih lagi dalam sempadan Damsyik, tetapi mengalah ke Baitul Maqdis. Dah, nanti kena sembang balik. Tak silap dalam 14 atau 15 kilo jarak dia. Okey. Jadi kalau kita faham struktur tersebut, maka kita akan nampak adakah peristiwa sekarang ini dalam ilmu Allah Ta'ala kita tak tahu. Betul. Kita tak tahu. Tetapi berdasarkan nas-nas yang ada, yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, bahawa peristiwa tersebut peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Ketika Dajjal itu keluar. Ini ada kaitan dengan beberapa perkara, antaranya ialah dengan Al-Malhamatul Kubra, dengan peperangan yang besar, dan yang kedua ialah dengan pertemuan umat Islam dengan Yahudi, ataupun umat Islam menghancurkan Yahudi selepas daripada pembunuhan Dajjal. Nampak? Jadi Ustaz nampak kan, anak cerita macam pun nampak dah berkecamuk ke cerita tu kan? Complicated. Nampak complicated Flow kan? dia rupa-rupanya tidak semudah itu. Dajjal muncul di Asfahan. Semacam tak ada apa-apa berlaku. Kita ingat macam tu. Tapi hot ni kena catat molek ni. Banyak rupanya peristiwa-peristiwa yang mengisi antara sekarang dengan Asfahan tu. Itu kita tak masuk lagi hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis-hadis lemah. Ada antaranya ialah Rayatus Suk daripada Khurasan. So dia jadi berkecamuk cerita ni. Tapi kita ambil yang besar saja, ialah apabila Dajjal tu keluar dan Dajjal dapat pengikut dia dari Asfahan 70,000 orang Yahudi. Ia bukan satu benda yang pelik, kerana Asfahan sekarang itu memang dihuni oleh Yahudi asal. Sampai sekarang ini memang itu antara tempat Yahudi asal. Jadi Dajjal yang keluar itu akan diikuti oleh Yahudi, dan Yahudi itulah akan bersama-sama dengan Dajjal bergerak ke sana kemari dan akhirnya dapat pengikut-pengikut yang lain. Jadi kalau kita tengok pada pola hadis tu, macam mana kita nak matchkan dengan peristiwa yang ada sekarang? Nak kata, ni maksudnya akan berlaku satu peperangan yang besar ni. Kita tak boleh sokong Iran ni sebab akan keluar Dajjal dari Iran dan 70,000 Yahudi akan follow Dajjal tersebut. Jadi Iran ni adalah pusat Dajjal. Mana biarlah dia kena serang. Sebab kalau membantu dia pun membantu proses kepada Dajjal muncul. Itu contoh falasi ataupun cara fikir yang salah. Apabila tidak berhati-hati meneliti, Ustaz sebut tadi plot pola tadi. Ustaz kalau boleh bimbing ramai di luar sana yang mungkin boleh Ustaz remind balik, kalau 10 tanda besar tu mana dulu mana kemudian Ustaz? Macam ni. Dia mula dengan apa? 10 tanda besar itu ialah 10 tanda besar kiamat. Ia bukan bercerita secara keseluruhan tentang fitan. Contohnya ialah keluarnya matahari dari sebelah barat.
Tak ada kena-mengena dengan fitan. Tak ada kena-mengena fitan. Ia sama ada berlaku peristiwa ataupun tidak, bila keluar matahari itu tanda kiamat dah pun bermula. Okey. Al-khasfu fil masyriq, al-khasfu fil maghrib, al-khasfu fi jaziratil Arab. Al-khasfu ni kita nak translate sebagai apa? Gempa? Kenapa Khasfu? al-khasfu. Gerhana? So selalunya bila kita baca al-khasfu ni, kita akan kata dia sebagai gerhana. Khusuful syamsi, khusuful qamari. Kan? Kita sebenarnya al-khasfu ini ialah satu fenomena di mana bahasa mudahnya bumi telan manusia. Bumi telan manusia. Bumi telan manusia. Okay? Sama ada berlaku dalam bentuk gempa, dalam bentuk rekahan bumi, dan memang kalau ikut kajian sains pun sekarang ni bumi kita sedang terbelah dua. So sekarang ni dah 6 cm rasa tak silap di Uganda, di Namibia rasa dah memang nampak dah rekahan tersebut. Memang sedang berlaku lah dari segi tu. Okay, tapi Rekahan ke apa Ustaz? rekahan bumi sedang merekah. Rekahan dua. Dah ada data sains. Dalam 6 cm rasa dah pun berlaku. Rekahan maksudnya dia Bumi bulat ni sedang merekah dua. Pecah dua. okey. So dia pecah bukan daripada atas saja sampai dalam. Kalau tak silap di Namibia ataupun di Uganda macam itulah. Rekahan ini berpunca daripada Bermula daripada umur bumi dah tua. Dah nak sampai masa bumi dah nak itu. Okay, tapi tak tahu bila lagi lah. Tapi benda tu memang telah pun berlaku dan rekahan tu sangat dalam dan memanjang. Memang dah ada data sains. Baik. Apa lagi kita kata tanda kiamat? Turunnya Nabi Isa AS. Ya'juj Ma'juj. Dabatul ardi. Dabatul ardi. Okey. Dabatul ardi. Dabatul ardi ini adalah tanda besar kiamat bermula. Bukan tanda besar bumi hampir kiamat. Sebab tu kita kena faham betul-betul tanda besar kiamat ni. Ada tanda besar kiamat, ada tanda besar kiamat bermula. Angin dari Yaman. Angin dari Yaman Angin Yaman. mencabut nyawa orang-orang beriman. Bukan, itu dari Syam. Itu dari Syam. Itu bayu dari Syam. Ini angin narun takhruju min api ke Ustaz? min hadramaut tahsyurunas ila mahsyarihim. Okey. Yang menghambat manusia kepada satu tempat. Disebut dalam tanda-tanda besar. Tetapi para ulama kita tengok tanda ni, para ulama kata mahsyar ni ada sebelum kiamat ke ada selepas kiamat? Ada selepas kiamat. Jadi hadis tentang keluarnya api itu disebut awal, disebut perkataan duduk tengah-tengah. Kenapa tidak duduk belakang? Sebab tu bila kita tengok hadis-hadis yang Nabi cerita tentang tanda-tanda besar ni, ia bukan menggambarkan tentang susunan berlaku 1, 2, 3, 4, 5, tak semesti. Kerana Nabi sebut secara umum, kerana peristiwa mahsyar ini selepas kiamat. Bukan sebelum kiamat. Pastinya. Okay. Punca dia daripada mana? Daripada Eden. Daripada Yaman. Nabi tersebut. Sebab tu, bila kita nak memahami tanda-tanda besar kiamat ni, Wallahu a'lam lah bagi ana, tanda-tanda besar kiamat tu kalau kita perhati, kalau kita nak susun betul-betul, memang agak itu. Contohnya, antara pembukaan kota Konstantinopel, kehancuran Madinah dan juga keluarnya Dajjal, okay. Dalam hadis-hadis ini menggambarkan ia berlaku dalam lingkungan 7 hingga 9 bulan. Okay? 7 hingga 9 bulan. Sedangkan, artinya selepas daripada Dajjal dibunuh, proses ni berlaku dalam 9 bulan saja, kemudian berlaku kiamat. Okay? Sedangkan, selepas daripada Dajjal dibunuh,
Nabi Isa alaihissalam, dalam riwayat asar yang lain, Nabi Isa alaihissalam memerintah. Masa Nabi Isa memerintah, keluarnya Yajuj Majuj. Lepas Yajuj Majuj, Nabi Isa tetap memerintah, dan lepas pada tu Nabi Isa meninggal. Kemudian disambung oleh generasi selepasnya. Wallahualam, boleh jadi Al-Imam Al-Mahdi ambil balik pengurusan itu ataupun pemerintahan itu, sambung, dan sehinggalah sampai satu pekat. Dan kita kena faham, zaman Nabi Isa, zaman Al-Imam Al-Mahdi ialah zaman di mana manusia berada di kemuncak kebahagiaan, kemuncak keseronokan, kemuncak ta'udu jaziratul arabi murujan wa anhara, apa lagi kisah zaman Nabi Isa dan zaman Imam Mahdi ni. Jadi tempoh itu berlaku bertahun-tahun. Jadi selepas daripada Dajjal dibunuh, berlaku kiamat ni tempoh dalam 7 hingga 9 bulan. Macam mana kita nak faham? Sebab tu ada benda yang ulama-ulama fitan ni bila bincang tu dia berhenti sekejap. Nak selesai macam mana sebenarnya benda ni? Sebab zaman kemakmuran Islam, zaman yang kelima, bila Islam naik, Islam memerintah di peringkat yang kelima ni, duduk di kemuncak, kemudian dia jatuh tu bukan dia jatuh dalam masa satu hari, dia jatuh sedikit demi sedikit sehingga manusia meninggalkan agama. Barulah ketika tu wa alaihim taqumus saah. Ketika mana? Ketika manusia dah tinggal agama, dan Allah Subhanahu Wa Taala matikan orang soleh, matikan semua, dan la taqumus saah illa ala syirarin nas. Kiamat tidak berlaku melainkan ketika mana dunia ini tidak lagi dihuni oleh orang yang beriman. Syirar itu bukan maksud orang jahat, syirar itu maksudnya orang yang kufur, yang tidak beriman pada Allah Taala. Okay. Artinya selagi mana ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tidak akan menjadikan kiamat. Tidak akan menjadi kiamat. Tapi dalam ilmu Allah Taala itu hak dia. Kita bercakap dalam konteks nas yang ada. Jadi benda-benda begitulah benda yang perlu masyarakat kita faham, supaya kita tak kata, oh ni nak berlaku kiamat dah ni, Dajjal dah nak keluar ni. Covid dulu ke, Dajjal remote ke? Mana Dajjal boleh remote? Dajjal kena ikat macam ni. Dalam gambar ke Dajjal kena ikat macam ni ke? Dalam hadis Dajjal kena ikat macam ni. Dikumpulkan dua jari tangan dia begini. Diikat. Mengapa diikat begini? Supaya mengurangkan kuasa gerakan. Kalau ikat macam ni, kuat lagi nak tarik. Ikat macam ni tak boleh nak bergerak. Pasung apa? Memang nasi tu macam tu. Tapi dalam gambar, Dajjal semua diikat macam ni kalau kita buka Google. Tapi dalam hadis Nabi, dalam hadis Tamim Ad-Dari, Dajjal kena ikat macam ni. Simple. Tapi ia memberi dilalah tertentu. Kenapa ikatan simple? Tapi dilalah tu. Tak kira di mana anda berniaga, di bandar yang sibuk atau di kampung yang tenang, setiap peniaga perlukan cara pembayaran yang mudah, cepat dan selamat. Memperkenalkan Toyib Pay, platform payment gateway patuh syariah yang membolehkan anda menerima bayaran secara online walaupun anda tiada laman web. Sesuai untuk semua jenis perniagaan, dari penjual kecil, peniaga online, perniagaan sederhana, hinggalah organisasi besar dan NGO. Tak kira di bandar atau kampung, pembayaran anda sentiasa lancar. Daftar percuma dengan hanya RM1 per transaksi. Kami juga menawarkan pakej santai tanpa caj transaksi khusus untuk organisasi berkaitan agama Islam yang tidak berorientasikan keuntungan. Semuanya direka untuk memudahkan perjalanan perniagaan anda. Lebih 130,000 merchant kini menggunakan Toyib Pay. Percayakan kami untuk melancarkan urusan jual beli anda setiap hari. Nantikan features terbaru yang akan ditawarkan. Virtual Account, Toyib Gold, DIY Web, sertai kami hari ini. Mudah, cepat, selamat.
Itulah Toyib Pay. Daftar akaun Toyib Pay sekarang. Layari toyibpay.com. Subhanallah. Okey. Bercakap tentang Dajjal, Ustaz. Sejauh mana kita melihat penyebutan Nabi SAW tentang, contohnya, Nabi ditanya oleh para sahabat tentang kelajuan Dajjal ni. Jadi Nabi menyebut kal-ghaithi, seperti hujan yang dibawa angin yang kuat. Maknanya perjalanan Dajjal tu sangat laju. Umpama hujan yang dibawa oleh angin yang sangat laju. Adakah boleh dikatakan ini adalah Dajjal yang menaiki kapal terbang ke? Sebab zaman sekarang ni zaman yang kita faham macam tu lah. Ataupun bila Dajjal dibunuh yang Ustaz sebut tadi di pintu Lut. Adakah pintu itu boleh difahami sebagai pintu masuk negara ni lapangan terbang lah? Ada batas ke Ustaz untuk kita menghubungkan sains, teknologi zaman moden ni dalam proses memahami hadis ini? Boleh ke sebenarnya ataupun elakkan? Kalau tak silap ingat Ana lah, Babul Lut ni memang dekat airport. Dekat airport lah, sebelah airport kalau tak silap Ana. Nak kena tengok balik Nas. Ana pernah baca dulu, Babul Lut ni memang sebelah airport. Ana pun pernah dengar dia adalah airport negara haram tu sekarang. Okay. Lydia apa namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita baca Nas ni, kita takwilan yang jauh tu kita letak di tempat yang kedua. Kita ambil dulu Zahir dia. Zahir dulu begitu. Zahir begitu. Tetapi tentang kelajuan Dajjal yang sebegitu, kalau lihat kepada tempoh Dajjal keluar selama 40 hari dan Nabi sebut tak ada tempat yang tidak dijejak oleh Dajjal. Betul. So ia menggambarkan tentang Dajjal ada satu-satu keistimewaan, dan keistimewaan itu tidak ternafi dengan dengan kemajuan teknologi yang ada. Bahkan begini, Al-Imam Al-Mahdi dalam sebahagian riwayat, dalam perjalanan beliau dari Madinah Al-Munawwarah ke Damsyik, ketika itu dapat makluman dari pasukan perisik, sehingga menyebabkan Imam Mahdi divert pasukan tentera ke kota Constantinople, sehingga berlaku pembukaan kota Constantinople kali yang kedua di zaman Al-Imam Al-Mahdi. Okey. Selepas pembukaan kota Constantinople itu, tentera sedang berehat. Yu'alliquna aslihatahum 'alal ashjar. Betul. Okey. Yu'alliquna aslihatahum 'alal ashjar ini difahami oleh para ulama, mereka menggantungkan senjata mereka, ia adalah sifat menggantungkan pedang. Okay, dulu pedang. Tetapi bukankah rifle juga ada tali yang digantung begitu? Tambok. Sangkut. Ada tali ke? Ada rifle juga ada tali, sebahagian tu ada tali. Jadi yu'allikuna aslihatahum, kalau disebut yu'allikuna suyufahum, ia merujuk kepada pedang. Tapi aslihatahum, senjata, boleh jadi datang untuk umum. Jadi boleh jadi peperangan akhir zaman ini ialah peperangan yang menggunakan senjata-senjata yang konvensional, bukan sahaja menggunakan pedang, tombak. Mana dalil yang menunjukkan berlaku peperangan itu dengan pedang dan tombak saja? Kerana dunia ini sedang berkembang. Manusia ni sedang naik ke satu tingkat penguasaan dalam dunia teknologi. Jadi kita nak ikat kata, contohnya Zamir Imam Mahdi perang guna pedang sesaja. Mana nasnya? Sebab nas dalam bentuk umum. Jadi para ulama kata, selagi mana nas dalam bentuk umum, boleh jadi kita boleh dipaham peperangan itu berlaku dengan menggunakan senjata-senjata teknologi. Sebab Al-Malhamatul Kubra ini satu peperangan skala dia besar.
Sehingga disebut oleh Nabi SAW ialah apabila seekor burung bermula dari permulaan perang itu, burung tu terbang, burung tu akan jatuh sebelum berakhirnya tepat berlaku peperangan tu. Maksudnya kawasan yang sangat besar. Kita boleh faham secara mudah. Burung apa yang boleh terbang jauh macam tu? So, kita nampak antaranya kalau kita baca sejarah Cina, kita akan nampak burung merpati. Tapi Quran kata wa tafaqqada at-tayra faqala ma li ala huda am kana min al-ghaibin. Perjalanan burung belatuk ataupun burung belatuk padang pasir, bentuk dia sama dengan burung merpati yang memudahkan untuk dia glide. Bentuk dia tu memang mudah glide. So dia boleh lama melayang macam tu kan. Dan jarak dia antara Palestin sampai ke kerajaan Sabah ialah 5,040 kilo. Pergi 5,040 kilo balik. Satu jarak yang jauh. Tapi jarak ini dapat dilalui oleh burung belatuk kan, dalam kisah Nabi Sulaiman AS. Jadi para ulama kata jarak yang begitu jauh, dan burung yang power di negara Arab ini ialah burung belatuk padang pasir ataupun belatuk Sahara. Kerana dia, bentuk dia macam burung merpati dan dia mempunyai kemampuan glide yang jauh. Kerana bentuk dia begitu. Dan ada lagi lah beberapa keistimewaan dia. Dia nak menggambarkan tentang satu kawasan yang sangat besar. Kalau satu kawasan yang sangat besar, cuba kita fikir berperang dengan menggunakan pedang dan tombak. Sedangkan tahap kemusnahannya ialah nisbahnya begini. Kalau 100 orang tentera, satu selamat, 99 lagi mati. Artinya peperangan itu dalam skala yang besar. Dan skala yang besar. Dan nak bunuh, kalau kita kata guna pedang, okay, kita nak bunuh 99, dia bukan satu benda yang mudah. Kita kata apa ni kita kata layang je pedang macam tu, dia bukan semudah tu. Nampak tak? Jadi dia mungkin ada satu proses peperangan yang lain. Sebab tu para ulama fitan ni mereka tak ikat kata peperangan ni mesti berlaku dengan pedang, peperangan boleh berlaku dengan senjata, wallahu alam. Sebab kita tahu dalam catatan para ulama, bangsa Arab ini telah menghasilkan teknologi ketenteraan, kereta kebal, senapang. Bila? Pada kurun yang pertama. Ini memang ada catatan para ulama dalam kitab-kitab muktabar. So ulama-ulama Arab telah menghasilkan bina kereta kebal. Kalau kita tengok law ni tu, cuma dulu mungkin bentuk dia berbeza sikit pada kurun yang pertama Hijrah lagi. Jadi benda tu dah pun berkembang dah teknologi tu. Takkan akhir zaman kita nak perang dengan pedang. Kalau kita kata akhir zaman ni berlaku peperangan yang besar ni serta senjata musnah tu disebabkan peperangan apa? Sebab sekurang-kurangnya akan ada 3 peperangan besar di akhir zaman ini. Pertama yang kita panggil Al-Malhamatul Kubra. Yang kedua kita panggil pertembungan dengan Yahudi. Dan yang ketiga ialah pengkhianatan bangsa Rum. Ghadrul Rum ada dalam Madinah lain. Dan boleh jadi ia adalah satu rangkaian peperangan yang menyeluruh tapi melibatkan 3 bentuk ni. Jadi Malhamatul Kubra ni ialah satu peperangan yang besar. Peperangan dengan Yahudi pun masuk, pertembungan dengan Rom pun masuk. Pertembungan dengan Rom ni mudah kita nak faham ialah pertembungan di antara kuasa Islam dengan kuasa Kristian lah. Sebab tu simbol di akhir tu turunnya Nabi Isa AS. Jadi wallahu alam, kalau boleh kita tak boleh letak nas tu kalau dia tidak ada petunjuk yang jelas berlaku pada Iran. Yang pentingnya, yang jelasnya sebenarnya Iran telah diceroboh. Itu jelas. Itu jelas. Itu yang kita kena pegang buat masa ni. Jadi apa yang dia lakukan, sama ada kita sokong ataupun tidak, dia melakukan untuk mempertahankan negara dia. Jadi dia boleh melakukan apa sahaja untuk dia mempertahankan negara dia. Kalau dah berani sangat ceroboh, kita lawan lah. Gitu maksudnya. Bukan Nabi Isa bunuh Dajjal dengan tombak, bukan? Betul. Ia bukan menggambarkan peperangan pada zaman tu dikatakan kembali pada zaman kuda dan lembing tombak. Soalnya teknologi tu ke mana pergi? Bagaimana boleh teknologi tu hilang? Jet yang banyak, kereta kebal yang banyak, kereta yang banyak, lori yang banyak, basikalnya ada, Adakah tu perang dunia ketiga?
habis dalam peperangan dunia ketiga. Takkanlah peperangan siapa nak menghancurkan semua basikal, semua motosikal. Semua jentera yang ada. Telefon-telefon yang banyak ni, kat rumah kita pun telefon hot tahun-tahun dulu pun ada 5-6 biji. Nampak? Ana bukanlah maksudnya Ana nak menafikan itu, tetapi nas yang ada itu tidak menggambarkan bahawa memang akhir ni akan berlaku peperangan dengan menggunakan senjata tradisional saja. Tak ada nas yang menunjukkan begitu. Jadi oleh kerana tak ada nas, maka kita bukalah. Boleh jadi pertempuran itu berlaku ni. Macam komando lah, walaupun dia bawa senjata macam dia ada pisau kecil dia. Ada pisau kecil dia juga, pisau komando tu. Jadi waktu tak ada senjata tu dia guna pisau tu. Boleh berlaku. Subhanallah. Bincang akhir zaman ni memang tak selesai lah. Saya rasa sebab Ustaz Was ni pun mengambil masa yang lama untuk talaki, untuk belajar. Dan kita nak sesi pada hari ini mencetuskan pemikiran kritis lah kalangan sahabat-sahabat semua supaya tidak bermudah-mudahan untuk mempercayai kaitan sesuatu peristiwa yang perlukan analisis dengan lebih mendalam sebelum dikaitkan dengan apa yang Nabi SAW sebut. Jadi banyak perkara saya rasa Dr. Wan telah sebutkan. Jadilah Ustaz, kalau kita kembali kepada Quran, ya, kita ni di Tadabbur Center, di Yayasan Tadabbur, dan Al-Fadhil Ustaz pun sebenarnya penasihat kepada Yayasan Tadabbur. Kita nak bimbing masyarakat untuk melihat isu-isu yang berlaku di negara umat Islam, di dunia ni. Apa-apa berlaku, kita nak balik pada Quran. Jadi bagaimana pada pandangan Ustaz? Agaknya dalam Quran kita ni, ataupun mungkin dalam surah Al-Kahfi Ustaz, sebab saya sendiri percaya surah Al-Kahfi adalah senjata untuk berdepan dengan Dajjal. Jadi mungkinkah ada dalam surah Al-Kahfi Ustaz ataupun Al-Quran sendiri pedoman, kita nak cuba rumuskan kepada audiens bagaimana Al-Quran membimbing masyarakat ni, adakah perlu sampai beli stok makanan banyak-banyak sebab katanya akan ada zaman kemarau, zaman kebuluran, ataupun cari gua untuk bersembunyi sebab surah Al-Kahfi katanya para pemuda bersembunyi dalam gua. Jadi betul ke macam tu dianggap kisah surah Al-Kahfi? Atau sebenarnya surah Al-Kahfi memang memberikan panduan dan cahaya terbaik kepada kita Ustaz? Pandangan Ustaz. Okey. Sebenarnya Al-Quran ni perlembagaan hidup. Perlembagaan hidup. Al-Quran ini, penceritaan Al-Quran ini ia kena dengan kita. Ataupun kalau dalam istilah mudah yang Ana selalu sebut ialah Al-Quran ini sebagai ensiklopedia fitrah manusia. Ensiklopedia fitrah manusia. Kerana Al-Quran ni dalam segenap aspek dia bercakap, sebenarnya dia bercakap tentang kita, dengan kita, berkaitan kita. Semuanya yang ada dalam Quran tu, baik cerita syurga neraka, baik cerita sampai Sidratul Muntaha tu, ada kaitan dengan kita. Itu perlu kita faham. Kalau tidak, tidak ada apa-apa manfaat daripada penurunan Al-Quran itu. Kalau tidak, ia sepatutnya menjadi panduan untuk kita. Walaupun ayatnya cerita tentang, kita tengok dalam Quran sebenarnya, sebahagian ayat duk cerita tentang umat Nabi Muhammad Rasul dahulu. Apa kaitan dengan kita? Tapi sebenarnya Al-Quran sedang bercerita tentang kita. Kalau tidak kita sekarang ini, boleh jadi kita yang dulu. Kalau tidak kita dulu, boleh jadi kita akan datang. Kalau tidak kita sekarang, kita ni, boleh jadi anak cucu kita. Boleh, ataupun boleh jadi tok nenek kita. Kita tak tahu. Tapi yang penting Al-Quran ni bercakap tentang kita. Itu yang penting. Jadi dalam konteks kehidupan ni, kalau kita kata surah Al-Kahfi, memang surah Al-Kahfi ni memang nas secara jelas menceritakan tentang, ada kaitan dengan Dajjal, baca surah Kahfi, terlepas lagi Dajjal. Cuma dalam konteks peristiwa akhir zaman ini, bukan suratul Kahfi sahajalah. Ada surah-surah yang lain lagi. Hatta dalam suratul Baqarah sendiri pun ada ayat-ayatnya. Dalam suratul Ahzab, banyaklah surah yang ada bercerita tentang
perkara yang boleh kita, pagi tadi Ana baca surah apa? Surah Sahabat ke surah apa? Jumpa ayat وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا Surah يوقنون. An-Naml. Surah An-Naml, surah tentang Dabatul Ardi. Dabatul Ard. Tentang Dabatul Ardi. Jadi yang penting sebenarnya ialah membaca Al-Quran, kerana Al-Quran ini hidayahnya bukan dengan tadarus saja, dengan tilawatul Quran. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Baca dan bertadarus. Dua benda yang berbeza. Kita kena buat. Jangan baca saja, kena tadarus saja. Baca saja kita hanya dapat hudal linnas. Bayyinati minal huda nak dapat melalui mana? Dapat melalui tadarus Al-Quran. Bila kita dapat bayyinati minal huda melalui tadarus Al-Quran, barulah wal furqan. Barulah kita dapat beza. Kalau ilmu tak ada, macam mana kita nak beza yang hak dengan yang batil? Jadi baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, menggali isi Al-Quran sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus salih. Kerana innal Qur'ana hamalu wujuh. Al-Quran ini kalau kita pakar cara kita boleh tafsir dalam berbagai sudut. Tetapi ada sudut yang asal yang kita tidak boleh ubah. Dalam tadabbur kita boleh pelbagaikan pendekatan. Tetapi dalam memahami ayat itu secara tuntas, dia ada asasnya. Dzalikal kitabu, al-kitabu ay Al-Quran. Walaupun perkataan Alkitab itu digunakan untuk Bible, tapi Alkitab di situ merujuk pada Al-Quran. Tak boleh ubah dah sampai kiamat. Betul. Jadi benda-benda sebegitu. Jadi baca Al-Quran dengan cara yang betul, dan Al-Quran adalah solusi dalam kehidupan. Sama ada kalau waktu kita tak jumpa solusi sekalipun, dengan membaca Al-Quran saja, itu dah pun menjadi solusi dalam hidup kita. Jadi dengan berkat Ramadan ni, kalau kita tak faham isi Quran pun, baca dulu Quran. Baca sampailah satu tempat, sampai satu masa, kita akan dapat. Sebab tu hadis Nabi tentang Al-Quran ini, Iqra'ul Quran. Dia tak sebut ta'ammaku, tadabbaru, tadawwaku, sebut Iqra'ul Quran. Maksudnya tilawatul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Lagi sampai situ. So puncanya di situ. Kalau kita tidak mula dengan membaca Al-Quran, kita tidak akan mampu menggali isi-isi Al-Quran yang lain. Bermula dengan membaca, insya-Allah kita akan sampai ke penghujungnya dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kalau satu ayat, Ustaz, satu ayat daripada Quran yang boleh dipegang oleh kita punya penonton, menjadi benteng kepada mereka untuk menghadapi fitnah akhir zaman, apakah satu ayat tu, Ustaz? Guru kami pernah pesan satu ayat yang simple. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa itu adalah kunci segala-galanya. Dengan takwa sebagai seorang Muslim, Allah Ta'ala akan buka pintu langit dan bumi untuk kita. Wa yu'allimukumullah tu maksudnya Allah Ta'ala buka pintu langit dan bumi. Jadi kalau kita pegang situ, kita nampak mahalnya takwa dan mahalnya ayat itu, sehingga ayat itu saran kepada kita supaya bertakwa dalam hidup kita, melakukan apa saja perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan apa saja larangannya, sama ada ketika kita berseorangan ataupun di depan khalayak. InsyaAllah kita selamat dunia akhirat. Subhanallah. Hujung ayat hutang, Ustaz, yang tu. Ya, betul. Walaupun ayat tu complicated pasal hutang, tapi hujung dia tu adalah rahmat. Ya, betul. Bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ya. Ustaz Wan, di hujung ni, di penutup ni, kalau Ustaz boleh bantu kami untuk kita cuba rumuskan semula, Ustaz. Apakah adab-adab berinteraksi dengan hadis fitan ini? 1, 2, 3. Kita rumuskan, Ustaz. Okey. Baik. Ada beberapa perkara yang perlu kita faham tentang hadis fitan ni. Pertama ialah nas-nas yang datang itu datang dalam pelbagai standard. Ada nas yang sahih, ada nas yang hasan, ada nas yang dhaif, ada nas yang dhaif jiddan, ada sebahagian riwayat itu berkaitan dengan riwayat Israiliyat. Jadi ia perlu ditangani dengan cermat. Bukan maksud hadis yang sahih terima, hadis dhaif
terus je campak. Tidak begitu. Tak boleh juga lagu tu. Perlu ada satu pendekatan yang sistematik yang telah digariskan oleh para ulama. Yang kedua, jumlah hadisnya agak banyak. Jadi kita tidak boleh mengambil sedikit-sedikit sehingga menimbulkan kekeliruan. La ya'ti zamanun illa walladhi ya'ti ba'dahu asyaru minhu. Tidak tiba satu zaman melainkan zaman selepasnya lebih teruk daripada zaman sebelumnya. Artinya, start daripada zaman Nabi sampai zaman kita ni memang selalu jauh dah. Terlalu banyak dah kerosakan yang berlaku. Bukan begitu dalam memahami hadis itu. Ada cara dan kaedahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis fitan ini sepatutnya menjadi sumber motivasi dan memberi semangat. Bukan melemahkan semangat kita. Sebab itu, ia mesti dibaca bersama di antara fitan dengan mubasyirat. Sebab tu kita dapati Dr. Qaradawi dulu pernah menulis Al-Mubasyirat Bintisar Al-Islam. Mengapa? Kerana nak menggambarkan bahawa jangan tenggelam dengan hadis fitan sehingga tinggal dah dunia lain. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu penting. Yang keempat, hadis fitan ini ada ahlinya. Ia bukan boleh dicerita di tepi jalan. Dan bukan boleh dibawa ceramah suka-suka begitu. Sebab tu pakar-pakar fitan tidak banyak bercakap. Kerana banyak benda yang complicated yang tidak difahami oleh orang awam. Hanya benda-benda tertentu saja boleh share pada orang awam. Tapi ada banyak benda yang kita tak share pada orang awam kerana isu complicated. Itu yang keempat. Yang kelima, Nabi SAW telah bercerita dalam satu hadis yang panjang. Satu hari, tepat daripada salat subuh sampailah hampir maghrib. Dalam satu hadis yang panjang riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, "Innallaha zawala al-ardha fa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa satablughu mulku ummati ma zuyali biha." Jadi hadis ini difahami oleh para ulama bahawa Nabi cerita tentang perjalanan umat baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir zaman. Ia menggambarkan tentang concernnya Nabi terhadap peristiwa-peristiwa yang akan berlaku ini. Dan dalam banyak-banyak peristiwa yang besar, Nabi kata, kalau akan ada zaman tu, aku akan support kamu untuk lawan Dajjal. Artinya, Dajjal ini adalah satu ujian yang besar kepada umat Nabi SAW. Isunya ialah, kita kalah bukan dengan Dajjal, the last Dajjal ini. Kita kalah dengan Dajjal-Dajjal biasa. Kita tak jumpa lagi Dajjal yang besar, kita kalah dengan Dajjal-Dajjal yang biasa. Jadi, kalau Dajjal-Dajjal yang biasa kita dah pun tertipu, Dajjal yang besar ni sebetul kita. Kita kata, tak apa, aku kuat. Aku boleh tu. Tidak. Kerana apa? Kerana akhir zaman ni banyak manusia yang akan tertipu dengan Dajjal. Walaupun mereka mengaku mereka ahli ibadat, mereka mengaku mereka ahli ilmu, tetapi mereka akan tertipu dengan Dajjal. Itu ujian Dajjal di akhir zaman. Jadi Nabi SAW sebut secara khusus. Dan kita sebagai umat Islam ni, jangan mengharapkan ilmu kita semata-mata, tapi persiapan kita dari segi amalan kita kena buat. Antaranya ialah para ulama kata di samping meningkatkan ilmu pengetahuan, kita membetulkan akidah kita, kita juga hendaklah meningkatkan ibadat kita. Contohnya begini, amalan sunnah baca suratul kahfi kerana dapat menghindari daripada fitnah Dajjal. Kita baca sebelum daripada kita bagi salam, iaitu Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Memang itu diajar oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir ialah umat Muhammad SAW ini akan melalui pelbagai peringkat. Dan kita jangan melihat aspek negatif saja. Kita juga mesti mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang melibatkan diri dalam kerja dakwah. Kerana dengan dakwah itu, dengan amar ma'ruf nahi munkar itu, akan dapat bawa manusia
lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat membina kesatuan ummah, dan kita tidak mahu sebagaimana bangsa Yahudi, lu'ina allazina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun Kanu la tanahaw an la munkarin yatanahaw fa'alu. an munkarin fa'alu. Amar ma'ruf ada, tapi nahi munkar tak ada. So umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah umat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bagaimana kita nak faham tu'minuna billah? Tu'minuna billah ialah cakap serupa bikin. Kamu ajak kepada kepada ma'ruf, kamu buat ma'ruf. Kamu tegur daripada perkara munkar, kamu sendiri tinggal munkar. Itu dipanggil tu'minuna billah. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Terima kasih Al-Fadhil Dr. Wan Nasruddin. Saya boleh rasa banyak perkara yang Dr. Wan menahan diri. Kita bukan menahan diri daripada makan dan minum. Menahan diri daripada ilmu yang sangat banyak yang perlu kepada kita mengaji sebenarnya secara formal untuk lebih memahami. Tapi Al-Fadhil Ustaz umpama ayah yang membimbing anak-anak dalam bahasa mudah, tidak akademik, dan saya harap semua catat betul-betul. Kalau tak dapat nak faham banyak benda dalam 1 jam ni, yang hujung Ustaz Wan sebut 6 benda tadi, saya harap kita boleh tangkap. Kalau saya boleh rephrase balik, pertama, standard. Hadis ini ada pelbagai standard. Tidak semestinya hadis itu tidak berstatus sahih, kita terus tolak. Jangan. Ada adab berinteraksi dengan hadis Nabi SAW. Yang kedua, setiap hadis itu perlu dilihat secara holistik. Kita perlu faham adanya beberapa hadis lain untuk memahami sesuatu hadis. Tak boleh kita kata puzzle tu dah cantik, kalau masih ada lagi beberapa puzzle tak dicantumkan, hati-hati membuat ulasan dengan hanya satu hadis tanpa melihat hadis yang lain. Yang ketiga, rupa-rupanya kita belajar daripada Ustaz Wan, hadis-hadis fitan ini sumber motivasi sebenarnya untuk beriman, beramal. Wah, Masya Allah, bukan sumber ketakutan. Bukan penyebab untuk kita hilang rasa bertuhan. Sepatutnya menjadi sebab untuk kita lebih beramal. Rujuk ahli. Rujuk ahli dalam bidang, dan ahli pun kadang mereka ambil sikap tawaduk. Mereka yang study yang puluhan tahun ini pun kadang memilih untuk berdiam diri. Itu setara ahli dalam bidang. Ini kan kita netizen biasa-biasa ni, kadang bila semua orang dapat mikrofon di Threads, di Twitter, di X, di TikTok, kita sangat mudah nak popular dengan membuat ulasan yang melanggar disiplin dalam hal hadis-hadis fitan. Yang kelima, Ustaz Wan menyebut tentang hidupkan sunnah. Ini sebenarnya benteng, hidupkan sunnah, sama ada sunnah dalam bentuk membaca surah Al-Kahfi, dan sunnah yang paling besar juga jangan ditinggalkan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Man qala halakan nas faqad ahlakahum. Barang siapa yang berkata umat sudah rosak, seolah-olah dia je baik, dia sebenarnya yang telah merosakkan. Terima kasih Ustaz Wan atas kesempatan masa yang telah diberikan. Dan kita bertemu lagi di sesi yang keempat. Tuan-puan jangan lupa untuk tinggalkan komen. Panel mana yang anda berhasrat untuk belajar, dan bidang ilmu apa yang anda harap anda akan pelajari dalam siri podcast yang akan datang. Terima kasih semua, dan selamat menyempurnakan ibadat Ramadan, dan selamat menyambut Syawal yang diberkati insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.